Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's good, guys? Alright, so untuk chapter berapa ni? Ni adalah chapter 7. Chapter 7 untuk Zero to Hero. Dalam chapter ni apa kita akan bincangkan? Pending order, okay? Pending order and lot. Alright, okay. So, Babin terangkan apa itu pending order dahulu, okay? Alright, pending order. Pending order ni, dia ada berapa? Dia ada 4. Iaitu, buy limit, sell limit, buy stop dan juga sell stop. Apa benda ni? Apa benda buy limit? Apa benda sell limit? Apa benda buy stop? Apa benda sell stop? Okay, Babin akan terangkan. Okay. Alright. Buy limit ni adalah kesemua pending order ni adalah ianya adalah sesuatu position yang kita set. Sesuatu position yang kita set. Dia ada instant dan juga pending order. Tapi kita bincang pasal pending order dulu. Alright. So, untuk buy limit, okay? Untuk buy limit. Buy limitnya, okay. Contohnya, price melakukan downtrend, okay? Okay, so price ada dekat area sini. Okay. Buy limit ni, okay, untuk buy limit, kejap gang Kejap. Alright. So, Babi terangkan untuk buy limit Okay. Buy limit. Buy limit. Alright. Buy limit ni. Buy limit diletakkan pada bahagian bawah price. Okay. Sekiranya price sentuh buy limit, position buy akan terbuka. Akan terbuka. Okey, contohnya kan. Babi terangkan dekat korang Okey. So, contohnya price ada dekat mana? Price ada dekat area sini. Tahu? Buy limit korang, buy limit diletakkan pada bahagian bawah price. Bawah price. So, korang set buy limit korang dekat sini. Contohnya, korang punya buy limit. Alright. So, sekiranya price ni dia sentuh buy limit korang ni, okay, position buy. Position buy akan terbuka. Korang dah set awal-awal dah. Okay. Ni adalah contoh untuk buy limit. Contoh untuk buy limit. Alright. So, kesemua function ni. Kesemua function ni Bampin terangkan untuk buy limit untuk korang Kejap gang. Okay. So, ni adalah apa? Ni adalah macam yang Bampin tulis ni. Kejap. Ni adalah market execution. Market execution. Tapi kita takkan go kepada market execution. Kita tekan dekat market execution tu. Okay. Kalau korang nampak, dia ada buy limit, dia ada sell limit, dia ada buy stop dan juga sell stop. Alright. So, untuk buy limit, macam mana korang nak set? Okay. First, korang tekan buy limit ni. Okay. Price. Korang pastikan korang set price ni. Bahagian price ni. Kejap. Korang
Okey. Kejap. Okey, price ni macam Babi cakap, pastikan berada, setkan pada bawah price. Setkan pada bawah price. Kalau untuk buy limit, okey. SL ni macam biasalah, letak SL berapa, take profit berapa, okey. Ni adalah contoh-contohnya. Okey. Contoh macam Abang Pin akan buat Alright, buy limit dia 1784.9. 1784.9. Contoh. Nampak tak? Nampak tak dekat sini keluarnya buy limit. Okey. Dia akan keluar buy limit. Alright. So tu adalah contoh-contohnya gang untuk buy limit. Okey. So kita move lagi kepada apa? Sell limit. Sell limit pula. Sell limit. Sell limit ni apa? Kejap ya. Alright, sell limit. Sell limit ni apa? Sell limit, okay. Sell limit diletakkan pada bahagian atas price. Okay. And then sekiranya price menyentuh sell limit, position sell akan apa? Akan terbuka. Dia akan terbuka gang. Okey. So, contohnya Bapin akan terangkan price, Bapin terangkan dalam bentuk sideway lah kan. Okey. Price melakukan sideway. Okey. Price berada dekat sini. Okey. Korang set sell limit. Sell limit diletakkan pada bahagian atas price. Okey. Dekat atas ni korang letak apa? Korang letak sell limit. Contohnya. Diletakkan pada bahagian atas price. Okey. Sekiranya price sentuh sell limit ni, position sell akan terbuka. Okey. Ni adalah contoh-contohnya gang. Okey. So, kita move forward kepada dalam chart. Okey, kita move kepada dalam chart. Alright. So, contohnya kita buka H4. Okey. Contohnya, alright. So, kalau korang nampak dekat sini, korang tekan lagi dekat market execution tu, korang tekan pula sell limit. Sell limit diletakkan pada bahagian atas price. Okey. Diletakkan pada bahagian atas price. So, price ni korang kena letak dekat bahagian atas. Dekat bahagian atas ni. Ke atas. Alright. So, kalau contohnya gang. Contohnya, kalau korang nampak 1790. Korang letak 1790. Contohnya. Sell limit sudah berada dekat mana? Sell limit dah berada dekat sini. Dekat atas price. Okay. Sebab apa? Sebab dia takkan boleh kalau korang letak dekat bawah price. Okay, contohnya 1783 1783. Dia akan keluar apa tau? Dia tak boleh nak tekan ni kan? Dia tak boleh nak tekan ni. Dia tak boleh nak tekan. So tu adalah cara-caranya. Okay. Kenapa and so on. Alright. So, settle untuk buy and sell limit. Alright. So, kita move lagi kepada buy stop. Buy stop. Buy stop. Buy stop ni apa pula? Okay. Buy stop. Kalau buy stop ni diletakkan pada atas price.
pening kan? Kenapa pening ni Bang Pin? Kenapa pening ni Bang Pin? Okey, diletakkan pada atas price. Okey, contohnya Bang Pin akan terangkan, no worries. Okey, buy stop ni biasanya continuation. Buy stop ni continuation. Sell limit dengan buy limit ni adalah reversal. Okey. Reversal macam mana pula? Okey, so buy stop ni kita meletakkan dia pada atas price. Okey, atas price. Okey, sekiranya price macam biasalah. Price sentuh buy stop, position buy terbuka. Okey. Contoh-contohnya. So kalau buy stop ni diletakkan pada atas price. Okey, contohnya macam ni kan. Price melakukan sideway again. Okey, sideway again. Alright. So korang letak buy stop pada atas price. Dekat sini. Korang expect price akan pacak terus ni. So korang letaklah buy stop dekat area sini. Dia letakkan pada apa? Pada atas price gang. Pada atas price. Atas price macam mana Kejap Alright. Letakkan pada atas price. So kalau price ada kat sini, okay, price ada kat sini. Price dia sentuh sini, position buy akan terbuka. Position buy terbuka. Okay. Kalau korang expect dia akan pacak terus. So buy stop, itulah function dia. Okay, itulah function dia. Alright. So kita akan terangkan pasal apa lagi? Pasal sell stop. Okay, pasal sell stop. Kejap gang Okay, kita terangkan pasal apa? Sell stop pula gang. Sell stop. Alright. So kalau untuk sell stop ni macam biasa. Sell stop ni adalah continuation. Okay, sell stop ni pula diletakkan pada bawah price. Okay, bawah price. Macam biasa juga. Sekiranya price sentuh sell stop, position sell terbuka. Okay, contohnya dia macam terbalik dengan yang ni, dengan yang atas. Okay, price melakukan sideway. Okay, price berada pada sini. Sell stop diletakkan pada bawah price. Okay, so contohnya korang letak sell stop dekat sini. Okay, korang letak sell stop dekat situ. Sekiranya price ni dia sentuh sini. Okay, position sell akan terbuka. So position sell terbuka. Okay, so kalau dia terbuka kat sini, position sell akan terbuka lah untuk meneruskan continuation, meneruskan trend. Contohnya adalah seperti itu gang. Contohnya. Okay, so kalau dalam chart, kalau korang nampak market execution ni, korang tekan macam Api cakap, korang kena ingat macam ni je. Okay, buy limit diletakkan bawah price. Okay, buy limit Api cakap lah senang kan. Buy limit support. Okay, support. Sell limit resistance. Buy stop ni breakout trend. Yang ni pun breakout trend. Korang ingat macam ni je. Okay, biasanya buy limit diletakkan pada support, sell limit diletakkan pada resistance. Buy stop diletakkan pada breakout resistance. Breakout trend lah. Breakout resistance. Kalau sell stop diletakkan pada breakout support. Okay.
Korang kena ingat seperti itu. Korang boleh ulang video ni banyak-banyak kali. Okay, untuk korang faham. Okay. So, kita akan move kepada satu lagi iaitu lot. Okay, lot. Lot ni apa? Lot ni apa? Lot ni apa? Lot ni adalah size position korang. Yang ni berkait rapat dengan money management lah. Berkait rapat. Okay, lot ni ada dekat mana? Okay, lot ni dia ada dekat ni, nampak tak ni? Ni contoh 0.01. Ni adalah lot. Ni dekat sini adalah lot. Lot. Okay. So sifir dia mudah sahaja, geng. Okay, kalau korang buka 0.01, okay, dia gerak 20 pips. Okay, berapa, geng? $2, $2 USD. Kalau 0.02 gerak 20 pips, dia akan berapa? Dia akan 4 USD. Dia akan gerak 4 USD. Ni adalah contoh-contohnya, geng, lot ni. Dia not too susah and not too much complicated, tak pun sebenarnya. Kalau untuk lot ni, okay. Kalau pips ni, okay, Bampin terangkan 20 pips ni bersamaan 200 point. Okay, 200 point. Kiraan dia macam mana? Aduh, Bampin, 0.01 macam mana boleh gerak 20 pips dapat 2 USD? Macam mana, Bampin? Okay, sifir dia macam ni, geng. Okay, 0.01 kita darab dengan 20 pips. Okay, Bampin tulis dekat atas kanan ni. Okay, 10 pips bersamaan 100 point. 20 pips bersamaan 200 point. Okay, 5 pips bersamaan 50 point. Okay, so kalau contohnya, geng, korang tahu kan, korang guna point ni untuk darab. Okay, 0.01 contoh dia gerak 20 pips. Kita panggil dia sebagai pips, kan. Darab 20 pips. 20 pips bersamaan 200 point. Kita darab 200. Berapa kita akan dapat? Kita akan dapat 2. 2 apa? 2 USD. Macam itulah cara-caranya. Sebab money management Bampin akan sentuh nanti. Ni adalah contoh-contoh untuk lot. Okay, so itu sahaja untuk Zero to Hero chapter 7 ni. Bampin harap korang clear lah apa dalam MT4 and so on. Okay, Bampin berundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.